Ni pula kata single item terpakai daripada Singapura juga. Kak tengok ni. Sebelum dah selepas. Sebelum beli tu nampak macam biasa. Nampak warna pula kusan. Apabila customer kita beli, kita akan select balik. Macam ni warna asal dia warna putih. Jadi kita select pula. Kita select balik warna asal dia deh. Jadi hok mana nak beli katil tu tak seluk bimbel lah. Nak beli katil jangan risau. Kita tak hantar barang buruk. Kita tak hantar barang buruk, kita hantar barang restore. Kita hantar barang ni siap. Siap komplit, siap select, siap gelegah. Awak hanya bayar harga barang sahaja. Harga tak siapa pun RM300 deh. Untuk katil single ni harga dia tak siapa RM300. Jadi nak tahu lebih detail lagi pasal barang perabot Singapura, katil single ke katil queen ataupun barang-barang lain, kontak sahaja Admin. Boleh mari ke MM Perabot Baca.